Kuala Lumpur Kemaman. Arah nak telur dalam 39 kilo lagi. Minyak kita banyak ni je. Kamera 360 ni memory full. Okey, barang dah clear. Jadi kita nak install dekat sini. Barang ni. Dia tarik ni. 2 tahun dah pakai ni. Baru tahu dia boleh tinggi. Minyak ada sebai. Stesen minyaknya ni. Okey. Jadi light ni kiri. Head west, then turn left onto Gelano. Dalam 3.5 kilo. Saya terpaksa lipis. Minyak ada satu bar lagi. Tak mau ambil risiko. Nanti susah kalau benda sampai terpeluk. Baik kita isi. Temeloh. Sepatutnya kena servis dah sebelum 1000 km. Tapi ada KL pun masa bawa tadi dia macam drop sikit mau terborok. Cukup sampai Temeloh bagi rehat sikit. Ni pun takut drop Esok balik Terengganu tunggu buat servis pertama dekat bengkel dia. Sekarang 75 minit
ke exit Gambang 44 minit lagi dari Gambang. Dalam 60 km 38 kat Gambang. Minyak tinggal separuh.